welcome back. Sumpah dah lama gila tak buat video YouTube. Sono yo mama sini. Okay guys, so hari ni sekarang jam menunjukkan pukul, saya tak tahu kenapa saya tengok jam sini. Pergi lala saya tengok jam kat kereta kak. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.58 pagi. And it's a very good morning everyone. It's a very good morning. Korang tahu tak saya pergi mana hari ni? Hari ni saya nak girls day out dengan kawan-kawan saya. So sekarang ni saya nak kena bergerak pergi ke rumah kawan saya untuk kita orang berkumpul. Lepas tu baru kita orang bergerak ke destinasi. Okay. So sekejap lagi lah korang baru sambung. Okay guys, saya dekat rumah Sarah tadi. So sekarang ni Katak dah ambil kita orang before bergerak ke Skincan. So kita nak pergi ambil Nurin dekat apa? Melati. Kat Melati. Lepas tu nak pergi ambil Tika lagi. Pucung. Yang ni Katak, nama betul dia Atira. Yang ni Sarah. Nama dia memang Sarah lah. Okay, kita dengar dia orang gaduh dulu guys. Dia tengah gaduh. Kau perempuan ni memang. Dia tengah bebe pasal Memang ada bercakap macam ni. nak tahu nak kena gerak mana dulu. Saya tunjukkan sikit ke bawah iPhone. Okay, kita biarkan dulu mereka selesaikan masalah. Saya macam biasa saya akan duduk belakang. Dah sampai mana? Bagi tahu tau. Kata nak share live location, tak share pun. Okay, live location Nurin tak send. Sarah on the way ngamuk. Ni tengah tunggu masa nak bergerak. Siapa yang paling bawah kat sini. Setelah discussion untuk bergerak ataupun pick up Nurin kat mana, akhirnya kita orang bergerak juga daripada rumah Sarah. Sebab menunggu Nurin terlalu lama. Kau bayangkan kita orang duk punya tunggu kan. Sebab kita orang nak pergi pick up Tika pula lepas ni. So tak nak kita orang kena pergi cari Nurin dulu. So at the end kita tak pergi ke Taman Melati. Tak tunggu sampai Taman Melati, kita pergi kat center. Si Nurin Sekincan. Padahal Sungai Besar. Aduh. Korang, saya saja nak cakap seronok juga duduk kat belakang ni. Sebab saya rasa macam VIP kejap. Tapi kejap lagi kalau Tika Mak Buyung dengan si Nurin naik, saya dah tak jadi Belum bujung VIP lagi. dah. Oh belum buyung lagi ya? Belum. Dia dah guys. Hari ni memang girls day out. So laki dia diharamkan dalam, tak kisahlah suami ke, tunang ke, boyfriend ke, skandal ke, STS ke, sepupu ke, semua tak boleh. Bapak-bapak pun tak boleh. Cerita dia. So memang hari ni perempuan day saja. Okay guys, kita orang dah jumpa Nurin. Tadi dia tak nampak. Dia kata dia tak tahu kiri dia belah mana guys. Kita orang dah jerit-jerit dah. Nurin! Lepas tu baru dia toleh. Kita tengok budak ni. Syafiq Aiman tengok kakak hang. Okay, sekarang kita nak pergi ambil Syairah Azli pula dekat Puchong. Let's go! Guys, kalau orang yang tak boleh bezakan kiri dengan kanan guys, macam mana saya nak percaya dia berjaga saya guys. Kejap lagi penjenayah tu kat kiri. Tapi dia jaga saya kat sebelah kanan. Macam mana guys? Pening lah guys. Ni sekarang yang depan ni mesti akan bebel pasal maps. So kita biarkan dulu bebel pasal maps. So sekarang kita nak pergi ambil Syairah Azli tau. Dan Syairah Azli kat Puchong. So rasa-rasanya kita akan berjaya tak sampai sana Nurin? Berjaya. Kalau korang berjaya ambil saya, abang berjaya lah korang. Comelnya Basmini tu. Nampak tak guys? Estetik. Nampak guys Basmini pink tu guys. Ada. Ni muzium negara. Nampaknya saya lagi muzium apa pada negara. Okay guys, kita orang dah kutip Syairah Azli. So inilah orang-orang yang berada dekat belakang. Ni nampak tak macam baby guys? Pakai tali pinggang. Masalah orang yang bawa kereta pusing belakang tengok belakang. Okay, lepas tu baru dah boleh meneruskan perjalanan. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita orang nak berhenti dekat R&R Jejantas. Apa benda nama dia? Sungai Buloh. Orang biasanya pergi U je bawa benda ni guys, atau pergi kerja. Tengok dia ni. Tapi tak apalah, macam ni dia selamat sikit. Dia tak payah bawa handbag besar-besar. Dia pakai lenjak dia je. Safety. Lepas tu ada pocket both side. Girl memang suka pocket bantu letak barang-barang yang penting. Ni sementara nak menunggu si dua ketul kat sana. Ni dah lapar dah. Kat dalam kereta tadi semua dah ngamuk dah guys sebab dah lapar dah. Sementara menunggu lagi dua ketul tu mai. Tengoklah ni guys. Inilah dua orang tadi yang saya cakap dengan korang tu. Jom. So kita lagi makan. KFC. Yang sejuk. Pergi dulu nak pergi tandas jap. Jom. Ni excited sebab first time makan dekat atas Jejantas dengan Buloh.
Yang ini memang sentiasa happy sebab dia order aiskrim. Yes, ada aiskrim. Yang lagi dua tengah beratur order Aduh. Ganas muka gatak ni. Okay, kita sama balik order orang. Oi, dah set. Nana. Okay, saya dia includekan coke. Padahal saya dah order ais lemon tea. So saya ada dua air. Macam mana ni? Okey lah tu. Siap, salah. Dia nak suruh orang tak payah order air. Tu guys, dia tengah cakap dengan orang tu supaya tak payah order air, Pak. Saya ingatkan kalau order untuk dine in dapat. Itulah mana? Sekali dapat macam ni guys. Kau pun sama kan? Kenapa Tolong. Tak tahulah Burger King. Korang ada take away ke? Tak, kita order dine in dapat ni. Tapi dapat ni. Apa tu? Satu. So cerita dia Nurin dapat free kentang yang tak berapa nak sedap sangat. Pedas. Masya Allah. Mungkin aiskrim, dia dah excited nak aiskrim tapi tak dapat. Saya nak pergi serang kaunter, ni tak bagi. Tak apa. Benda kecil je. Mesti penyek-penyek kan? Mesti penyek kan? Pasal dia tak suka pun sebenarnya kan? Tak, kawan saya tak suka lah. Tengok ni muka-muka yang gelak tahu dia tak suka tapi Aca-Aca suka. Jangan dekat people pleaser boleh tak? Kak, saya tak nak ni, saya nak aiskrim. So kita orang masuk dalam kereta tapi tengok Mak Buyung tu. Dia kata dalam kereta bahang. So duduk luar dulu. Kat luar dia punya bahang tak macam dalam kereta. Okay. Sekarang dalam kereta cuma katak lah sebab dia driver. Yang ini. Lepas tu yang ini. Boleh lah korang saya ingat korang ni baru setengah hari punya perjalanan guys. Tak sampai destinasi lagi ya Allah. Kita masih dekat Sungai Buloh. Perjalanan kita masih lagi dalam 2 jam. Okey tahu waktu saya pergi Pahang awal bulan Mei 2 jam lebih dekat Gombak Apa 2 jam lebih kat Gombak tak apalah guys. Hari ni kita beruntung sebab kita pergi weekdays. Kita santai. Betul. Walaupun kita akan dibantai. Orang pergi vacation dia tengah sibuk nak delete nombor orang yang tak ada kena-mengena. Memang vlog saya ni guys memang penuh muka dia je guys. Lawak dia banyak lawak yang fresh. Dengan pakai tali pinggang lagi. Duduk tengah pakai tali pinggang ya Allah. Ya Tuhan aku macam baby. Safety first. Saya dah start ngantuk guys. So maksud saya akan tidur. Sebab aku ni terlanjur cinta. So saya terlanjur tidur. Guys, tadi saya dah love saya bangun. Tahu-tahu masing-masing semua. Aku dah pelik dah. Depan ni. Okey, sama berenam kan? Besar. Yeah guys, kita kat Perak guys. Sebelum nak pergi ke Sungai Besar Selangor. Okey. Sekarang berada di Tanjung Malim. Kita sekarang berada di Tanjung Malim. Okey, muka-muka kat Tanjung Malim sekarang. Okey, yang kat depan saya tak dapat nak panjangkan tangan lah guys sebab saya duduk belakang. So saya boleh macam ni. Yang ini buka Google Maps. Yang ini Salah dia buka kita tengok seorang Google Maps, seorang Waze. Aku pun tak apalah guys. Okey. Tengok pemandangan dekat Perak guys banyak hijau-hijauan. Saya sebenarnya tak tahu saya kat mana ni sebenarnya. Saya ikut je tapi saya tahu ni kat Perak lah. Sebab kalau ikutkan pokok ni yang pokok Perak. Kita orang dah keluar daripada Perak. Kita orang nak sampai ke Sungai Besar. Lagi 11 minit kita orang akan sampai ke destinasi lah. So kita sampai ke destinasi baru saya sambung balik. Ni nak menunjukkan yang kita orang dah akhirnya berjaya keluar je daripada Perak. Sebab saya tahu korang akan tanya kenapa saya duduk record kamera belakang. Okay, saya record kamera depan pula. Allah Akbar. Boleh tahan juga absorber dia ya. Absorber dia macam tak berapa cengkam sangat. Tapi tak apa, yang penting selamat. Alhamdulillah. Tak ada masalah guys. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Setakat ni saya berpegang kepada ada 9 nyawa. Jangan risau guys. Okay. Korang tak pernah tengok kampung kan? Tu nampak kampung. Kalau korang-korang tengah tengok vlog ni mana tak pernah tengok kampung kan? Tu ada pokok kelapa. Pokok kelapa kat bandar pun ada Sarah. Guys, tunggu guys. Ada padi yang tak berapa nak nampak. Alah pokok ni kau kerja menghalang je. Pokok mana? Ada? Macam gitu guys. Di rumah dia mana? Anjing. Mana? Anjing. Anjing dekat rumah belakang Riz pun ada. Ya Allah. Cantik cantik. Anjing lain. Anjing laut ke apa? Ni anjing sekincan. Anjing sekincan. Ya Allah. Rasa banyak. Tengok tu guys. Nampak tak? Apa? Yang ini tengah stres.
lah guys, nanti baru saya sambung balik guys. Dia berlatih. Okay. Kita dah sampai dah Pangkeng dan Padi. Disclaimer ini bukan paid review kita tak tahu lagi ni apa rupa nanti rumah ni. So saya bagi tahu siap-siap Pangkeng dan Padi. Kita di sini. Tapi ni bukan paid review. Saya bagi tahu siap-siap. Kalau rumah dia tak best, kita akan cakap tak best lah honest review. Kita akan bagi honest review. Okay, macam biasa kita punya kaplah kita yang akan turun untuk selesaikan urusan-urusan penting. Okay, Sarah dah turun. Nak cari cara untuk check in. Oh, boleh buka pagar lah. So kita boleh masuk. Rumah dia. So kita boleh masuk guys jom. Wajar. Dah sampai. Baru bunyi kau. Ya Allah. Hatimu. Okay, dah sampai. Kita boleh buat turun barang terus lah. Okay guys, kita akan terus buat turun barang guys. Panas. Okay, beg Syairah Azli. Okay, beg Rish yang penuh dengan keychain. Allahu Akbar. Rumah dah ready. Ya Allah. Okay, Nurin. Masuk benda ni lah pin. Okay, kita menunggu lagi 2 orang. Okay, ni kita orang punya ketua. Kapla. Okay, kita akan ikut ketua kita guys. So dia ada 3 blok guys. A, B dan C. Okay, C dekat sini guys. Okay, so kita orang punya C. Oh, kita tengok ni. Ada kolam. Jangan kena hitam je dah guys. Sudah dibuka pintunya. Buka selipar siap-siap lah Cepat acuk kat cepat. Okay. Yang kita akan tengok apa rupa selipar saya akan letak tepi ni. Ke ada tempat letak selipar kat dalam? Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali kot. Assalamualaikum. Okey, memang tak ada so letak luar. Okey. Dah letak selipar kat luar guys. Acuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so sini ada tilam single 2. Situ aircon. Ini TV. Okey. Ini katil Kecil je. queen. Lepas tu situ ada cermin. Okey. Lepas tu ada iron board. Adalah bagi hanger sikit. Ini ada bagi tuala 3. Jap, saya tengok. Dalam ni ada sejadah, ada hair dryer dengan ada hair dryer dengan iron. Tong sampah. Ni ada mangkuk cawan semua, ada apa benda yang patut, white coffee. Nak basuh. Lepas tu ada peti ais guys. Kok nak bawa balik makanan apa-apa. Oh, dah air sejuk, alhamdulillah. Okey. Ada water heater lah. Ni tandas. Macam mana buka tandas ni? Okey guys. Ini tandas. Okey. So ini tandas. Tandas dia biasanya. Okay, so kita orang dah terus pergi ke kolam mandi. Alright. So pemandangan begini. Bukalah TV. Ni pemandangan sini. Tada. Pasal buka. Nampak bendangnya guys. Semua buka. Alright. Okay guys, saya nak sambung perjalanan tengok ada apa dekat sini. Panas sebenarnya cuaca Sebab tu cantik. Ni tadi bilik kita orang. So dekat sini macam ada benda lain juga yang kita orang boleh have fun. Tak ada have fun, lebih macam lepak. So kat sini macam ada tempat untuk BBQ. Macam ada tempat untuk BBQ lah. Okay. So dekat sini pun ada tempat lain lagi. Tapi jap saya tukar ni kejap. Tukar cam. Tengok Nurin dah kat sini dah. So kita nak naik atas. Let's go. Nak tengok ada apa dekat atas guys. Tapi tangga dia tinggi-tinggi juga. Seram saya nak naik sebenarnya. So boleh duduk sini lepak. Tengok. Lepas tu bolehlah kita mengamati bendang sawah. Apa-apa je lah. Sini sejuk kan Nurin atas ni? Sejuk. Boleh lah macam healing malam pun best juga. Dia ada kerusi kat sini guys. Dia ada 2 tempat untuk duduk. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.30. So kita nak pergi cari makan. Dan cari barang-barang sikit sebab kita orang plan nak buat barbecue. Bukan barbecue. Alright. Okay. Ketua kita kena buka pagar macam biasa. Okay. Oh. Ketuk pagar rupanya. Anjing kenapa masuk?
Okay, so sekarang Macam mana dia okay. Sekarang ni kita pergi destinasi nak ke mana ni Nurin? Sebab kita nak pakai ke tak? Tak payahlah Nurin kat tengah. Kita akan jaga Nurin. Sekarang destinasi kita nak ke mana? Atira nak pergi ni kan, kita nak beli Oden punya barang dulu. Lepas tu kita beli baru jalan. Sama ada tu lah, sama ada kita pergi makan dulu ataupun kita pergi shopping barang-barang Oden malam ni. Okey. So tadi Nurin dah update dengan korang kan. Kita nak pergi mana pula sekarang? Ya Allah korang. Saya kat tak sampai sehari. Korang muka saya dah kelam malam. Sepi merambah kerinduan. Baru sehari lah guys. Panas betul cuaca dia. Panas tu panas letih baju. Ui Allah dah crack guys. Korang tengok ni. Bukan crack sebab smile saya tebal sangat. Saya tak tahu macam nak kurangkan smile tu tapi Kami mudah senyum. Laman Choco ataupun banyak tempat sebenarnya. Laman Choco, so Coconut kita kena cek makan kat Sekincan lah kan? Yes. Okay guys, banyak kita nak cek makan kat Sekincan. Daripada Sungai Besar, kita pergi Sekincan lah. Side tebu. Okay guys, kita orang nak pergi apa ni? Nak pergi cari apa kita ni? Cari barang untuk mengisi perut malam. So malam ni kita orang nak masak-masak. Katanya lah. Katanya lah, saya tak tahulah seberapa mana kebolehan untuk memasak ini. So kita join je lah mereka guys. Diorang tengah mula untuk membelik makanan yang ingin dimasak malam ini. Okay. Saya tak tahu diorang akan beli apa. Kita tengokkan je diorang akan beli apa. Katanya nak beli untuk bakar-bakar. Bakar-bakar. Kan Nurin? Lah kat situ. Kita orang jumpa benda alam ni guys. Paling excited. Daripada jauh dia dah jerit kita orang. Ni ada kat Roshan Mat je tapi boleh ada dekat sini. So excited lah. Yang ni tukang masukkan. Oh, masukkan. Organize. Yang ni tukang jari. Saya tukang pegang troli. Saya nampak ada spitzer, so saya beli spitzer guys. Sebab saya tak minum air manis. Sebab tu saya kena minum air spitzer. Ni je yang saya jumpa kat sini. Ni nak pegang air manis. Risau Dah selesai dah guys, diorang beli barang guys. Kita orang tinggal nak masak malam ni dah. Sabar, ada kereta jalan. Saya dah sempat singgah kedai gadget beli wire iPhone Lightning guys. Sebab sejujurnya cerita dia, saya punya wire tak tahu lagi mana. Wire Sarah tadi pun tengah ada problem. Wire saya pun sama je 2x5, 2x10. Kita sampai dah dekat Laman Choco yang tadi Nurin katakan itu. So Alhamdulillah kedai buka. So tak perlu risau. Sebab tadi diorang semua risau tak buka. Kita dah sampai dekat Laman Choco. Tutup pintu Nurin, tutup. Bismillah. Okay guys. Aduh, saya harap sedap lah sebab Nurin kata sedap. Kalau tak sedap kita akan salahkan Nurin. Tak sedap maksudnya korang kena makan lagi sedap pada ni. Yalah Nurin, Itu je solution dia. Yalah guys. Hari ni hari bekerja Nurin. Hari bekerja memanglah tak ramai orang, ya Allah. Ni Sarah. Ni lah korang ketua kita orang. Kepala angin. Dia tadi duduk buka pintu dia lah tukang beli barang. Kita orang makan mencekik je. Yalah guys, nanti saya tunjuk kita makan apa. So kita orang kena order dekat sini dulu guys. Ada banyak minuman petang. So ya, hari ni saya cheat day. Hihi. Oh guys, cantik guys. Cantik guys. Dia punya, ya Allah tudung saya guys, tak lupa tudung dah ni. Okay guys, cantik guys. Dia punya keadaan dia. Tada. So korang kalau kawasan panas ni muka saya memang kelam sikit. Okay, nanti kita sambung borak lagi guys. Nanti saya tunjuk korang apa yang kita dah order tadi. Lepas tu dengan sekali sedap ke tak sedap. Saya suka meja dia. Meja dia macam meja, korang tahu tak mesin jahit zaman-zaman dulu ni lah. Saya tak tahu zaman dulu ke zaman sekarang lah. Tapi waktu zaman saya besar adalah benda-benda ni kan. Tengok tu. Mak Bu yang bagi tutorial guys. Oh by the way guys, kalau korang datang dekat kedai ni kan, dia ada bagi korang air kosong free. So korang boleh just ambil kat situ. Okay. Ni air orange saya minum kosong. Ni saya tak tahu apa nama dia. Ni tak tahu apa nama dia. Tembikai, coklat. Tu dah beli. Wah. Yang ni popiang. Sebab Mana lagi ikut je ke? Ada waffle. ada lagi sebab Oh ada lagi ya? Okey ada lagi. Tak apa, saya record apa yang ada dulu Air di mana-mana. Boleh korang kita ada jamu je. Kita tak besar sangat. Itu pizza guys. Tu Nurin yang beli. Tengok yang bagi dia rasa. Bagi diorang rasa ke bagi kita orang rasa? Bagi dia rasa. Terima kasih.
Okay guys, saya tengah makan dia punya... Apa nama pizza ni? Okay. Saya tak tahu apa, saya tak tahu tekak orang lain. Tapi tekak saya, jangan salahkan I think dia punya cheese dia terlalu banyak sampai saya tak dapat nak rasa sos dia dekat bawah tu. So dia buatkan pizza je masin. Tidak cakap. Bye. Kita orang dah siap makan dekat kedai laman Choco yang Nurin suggest. Dan perut kita sumpah rasa penuh gila sebab masing-masing order banyak. Cuma banyak-banyak makanan dia, pizza dia je lah yang tak kena sangat dengan tekak saya. Yang lain semua okey je. Okay. Cuma kalau korang yang jenis minat benda mana letting, so saya memang suggest makan dekat sini. Okay lah korang. Sekarang ni kita orang nak balik ke homestay sebab kita orang dah penat keluar sepanjang hari. Cantik lah korang, awan tu tengok tu. Macam lukisan ketul-ketul. Saya zoom sikit korang tak nampak. Tengok tu. Cantik. Okay guys, kita dah sampai destinasi. Ya Allah, dah sampai homestay semula. Saya terlelap tadi kat bahu Nurin guys. Saya nak sambung lelap kat bilik. Korang dah wahai Nurin. Wah. Kalau guys, kita dah makan kenyang pun dia untuk makanan lagi. Saya kaki makan. Saya suka makan. Kaki makan? Tangan makan. Ni dah hasilnya guys. Kita orang tadi beli mineral 2. Hanya ada inoki sikit dalam ni. Lepas tu ada samyang. Lepas tu bahan-bahan yang akan digunakan perut ni. Sebiji ini yang kita beli. Syabu-syabu kat situ kita main dah letak dah ni. Letak ada ruang guys. Boleh lah guys okay. Lepas tu guys, kita orang sini on the way nak hujan. Tengok tu, cantik kan dia punya apa benda nama ala pelangi ni. By the way guys, cantik dia rumah tu. Kecil situ je warna biru. Okay. Ini tengah video call dengan suaminya. 15 minit. Jalan tengah jalan. Perjalanan tu sejam. Okay guys, so sekarang jam dah pukul berapa pun saya tak tahu. Okay. So muka saya tanpa makeup dan ini adalah muka saya dengan pakai tuala. Sebab kita orang kejap lagi nak mandi. Tapi kita nak masak dulu. Kalau masak baru kita mandi guys. Okay, jomlah korang ikut kita orang pergi masak. Let's go! By the way, inilah keadaan homestay waktu malam guys. Cantik kan? Jom kita nak pergi memasak dekat sebelah sana. Kita orang dah standby nak masak. Jangan risau, saya tak tunjuk muka dia orang guys. Sebab kita orang biasalah geger ni memang time macam ni tak tunjuklah kepala guys. Ni tengok lah ni apa benda tadi je yang kita orang beli. Jadi korang tengoklah kita orang masak apa Tak tahulah dia orang nak masak apa. So dia tengah tunggu kuah dia mendidih guys. Kalau kuah dia tak mendidih dia kan sakit perut. Saya kena bertanggungjawab pula lagi kat orang punya perut. Ni mak buyung dah potong-potong. Ni dia potong-potong untuk buat sos pula. Cili padi. Ni dia tukang potong syabu-syabu. Dia lah yang tukang buat packaging ni semua. Sarah. Sarah punya kerja. Lepas tu yang keluarkan daripada plastik ni semua kerja katak. Nurin tak tahu pergi mana dah. Panaskan air. Dia panaskan air. Oh ya, tadi aku suruh dia panaskan air untuk samyang. Lupa pula. Maksud dia tunggu je kat situ. Mungkin dah. Pastikan air tu tak meletup. Saya bagi tahu awal korang ni. Yang Adabi ni bukan sponsor. Kita orang try test and error. Tak tahulah sedap ke tak. Kalau sedap tu kita orang recommend lah. Kalau tak sedap, redor je lah. Okay guys, kita dah masukkan bahan-bahan dia. Sekarang ni kita tengah tunggu dia masak sikit. Lepas tu kita akan letak dekat tepi kolam. Supaya kita boleh rendam kaki sambil mencekai. Okay, inoki kita akan letak last guys. Sebab kalau tak inoki terus, inoki ni cepat masak. So kita tak letak awal. Okay, so lepas ni kita tinggal nak buka benda alas ni daripada dia punya packaging je. Dalam ni ada chili oil. So mak buyung punya tugas kena buat sos lah. Ada benda alas ni. Benda alas ni pandai lah mak buyung buat. Mak buyung power. Tadi kita orang plan macam nak buat macam style Sukiya guys. Tapi sebab tak ada api portable, so kita orang akan masukkan dalam ni supaya dia masak lah. Okay, nanti dah siap totally, dah start makan baru kita sambung balik. Alright. Okay guys, kita punya kuah dah siap guys. Boleh ambil Setelah berpeluh-peluh kat dapur tadi guys. Okay dah, nak makan dah guys. Nanti kita sambung esok lah pula guys, dah mula kapur. Saya dah sampai penutup rancangan untuk hari ni. Ya Allah, kat luar tadi makan banyak gila nyamuk guys. Sumpah banyak gila. Mungkin sebab hujan. So, okay lah guys. Saya sambung untuk hari yang seterusnya. Bye. Selamat morning guys. Ya Allah. Jam dah menunjukkan pukul 9. Tadi saya bangun pukul 6. Lepas tu saya tidur balik lepas dah subuh. Hari ni hari kita orang nak balik dah. Dan saya dekat tepi pool. Kau tahu tak pemandangan pagi? Pemandangan pagi sumpah best gila guys. Sekejap saya skip kamera. Korang tengok cantiknya pagi-pagi.
Okay guys, saya dah siap make up. Sekejap lagi kita orang nak gerak dah. Nak pergi. Tapi sebelum gerak korang mesti nak bergambar dulu kan. Nak bergambar, nak makan. Okay, so saya bawa korang pergi ke tempat semalam yang saya lepak tu. Jom, let's go. Mungkin memang daripada dulu ibu ayah saya pun cakap saya memang dikenali dengan orang yang siap cepat. Selamat pagi. Jadi nak gerak dah guys. Tapi jap saya nak flip kamera nak bagi korang tengok lagi. Dia punya apa ni, pemandangan pagi. Pemandangan pagi. Tengok guys. Cantik guys. Warna. Saya suka tengok awan dia. Awan macam ketul-ketul gitu guys. Tengok. Cantik. So far kita orang duduk sini 2 hari 1 malam. Okey. Dia tenang. Okay, sebab kita orang pergi hari bekerja. So dia macam tenang sikit lah berbanding kau dengan pergi hari bercuti. Cumanya kekurangan dia terlalu banyak kucing. Bukan saya tak suka kucing, tapi saya allergic dengan bulu kucing. So saya macam, tapi tak apalah kan, okey je. Comel je kucing-kucing tu. Tapi orang yang macam saya yang allergic dengan bulu kucing, saya nervous sikit. Okay, and then kalau korang datang berlima macam kita orang, mungkin akan ada seorang yang tak dapat tidur atas tilam atau katil. So maybe kena tidur dekat atas atas kapet tu. Kesian jugalah dekat Nurin sebab saya dah ajak dia tidur dengan saya. Dia tak nak, dia kata dia lagi suka tidur kat atas kapet. Ya, then never mind. Okay, overall tak ada masalah sangat. Okay je. Cuma -1, dia tak ada water heater. Walaupun dia ada plug water heater, tapi dia tak ada water heater. So kalau korang jenis yang mandi pagi tu tak suka sejuk tu, susah sikit lah. Okay lah korang, saya nak tengok diorang ni dah siap ke belum. Nanti kita sambung. Okay guys, kita orang dah siap mengemas. Rakam ni Rich. On the way nak check out. Malam semalam. Tu kau tengok tu apa benda karya seni tu. Sebab ada banyak apa benda tak dekat pintu tu. Nampak sikit. Alat kecil. Okay. So Sarah on the way nak mengunci pintu sebab kita nak check out dah. Sebelum kita nak ambil gambar. Tak boleh kunci pintu lah, korang ada balik lagi. Okay. Ni tengah nak call lakinya. Yang itu tengah memikir kejap lagi aku nak kena drive lagi berapa jam. Okay guys, so kita orang dah bergerak. On the way nak ke mana tadi ni? Coconut farm. Eco garden. Dekat dengan coconut farm. So saya tak tahu dia punya rasa dia macam mana. Nurin yang bagi suggestion based on apa yang tuan homestay tadi bagi listing. So saya harap dia menarik untuk dipermakankan. By the way guys, kita orang terpaksa untuk lalu jalan yang agak sempit. Okay, kita tunjuk korang tu. Jalan dia agak sempit dan Atira terpaksa bawa 27 km per jam untuk mengelakkan daripada ada apa-apa yang tidak ingin berlaku. Okay guys, saya lupa nak record signboard Sekinchan, tapi kita dah sampai Sekinchan sebab semalam masing-masing semua nak pergi Sekinchan tapi tak dapat sebab kita orang termasuk Perak. Betul. Benar. Buah ni. Nurin boleh lepas cerita pasal guava Lohan Sekinchan korang. Tapi kalau Kedai dia kat tepi tau. kalau saya cari jambu batu sampai kat Sekinchan, saya bawa balik KL. Dia besar ni. ke? Besar tangan kita. Besar macam ni. Big boy. Tengok tangan Nurin dengan tangan Riz. Sama. So logik lah. Besar. Dia besar. Harga dia berapa ringgit lah. Memang baloi lah. Sebab dia manis. Sebab dia fresh. Dia petik terus. Bila kita nak, dia petik terus. Sedap pula. Asal saya nak jambu batu lah. Even kita boleh tanya dia, boleh tak nak petik? Lepas tu dia kata boleh. Kita boleh experience benda tu. Dia macam kita pergi genting pula. Pergi petik strawberry lah. Tu best. Tapi guys, kau tengok guys, bangunan-bangunan kat sini guys. Semua macam gini tu. Ini bangunan dalamnya ada burung kan? Yes, betul. Ini burung. Tengok guys. Burung layang-layang. Dia punya dia tu ya Eco Garden. Macam nak masuk. Tu sebab dia cakap Sekejap guys, kita orang akan pusing balik. So guys, kita orang dah sampai dekat Maksud dia tak boleh parking kat Eco luar. Garden. Kita tak boleh parking luar guys sebab kat sini tulis no parking. So maksud kita kena masuk dalam. Banyak pokok kelapa tu. Mesti ramai kawan Nurin. Wah. Alright guys, kita orang dah sampai ke destinasi. Ya Allah. Tada. Seronoknya jalan bila banyak apa kita panggil lah? Adventure. Bukan adventure Nurin. Nature lah, nature. Oh, lah. nature. Sebab banyak hijau-hijau kan. Tak, belakang ada kicauan burung layang. Tu dia punya ni, tempat letak burung layang. Nanti dia orang akan ambil dia punya sarang tu, jadikan air. dia punya kafe. Korang nampak. Kat sebelah sana guys.
Kita orang kena jalan ke sana kejap lagi. Jom, kita jalan. Okey, kita akan berjalan pergi ke kafe. Dengan nyamuk. Oh. Ada basuh lah lepas ni. Okay guys, jom. Kita pergi makan-makan. Tengok guys, pemandangan dekat sini sumpah seronok gila. Suka udara segar. Guys, Idris kena rakam tu. Kita akan lalu Titi Oh tak, dia gas. Boleh je lah. Dia kecil. Oh. Salah. Lah. Dia punya Titi dia tak adalah Titi yang menakutkan sangat korang. Tapi kita orang tetap akan jadi orang yang FOMO untuk try benda-benda gini Apa tu? Boleh lompat Kau tengok guys, semua duk lalu Titi dia. Padahal benda boleh je jalan biasa. Tengok guys. Oh, yang ni baru Titi betul. Ni macam Aduh. tu Alisi motor. Ni baru Titi betul guys. Ada sungai, korang kita jalan sungai. Tengok guys. Goyak. Sampai sudah. Tada. Tu guys, kafenya guys. Kita duduk kat sana je, boleh jom. Kita orang excited sebab akhirnya setelah 2 hari kita orang dekat Sungai Besar ni, jumpa juga orang lain daripada muka kita orang. Kalau tak ni lah. Sekarang kita orang berada di Sekincam lah. Oh, sekarang kita kat Sekincam bukan Sungai Besar. Betul. Setuju. Okey, Ni Titi besar yang kedua. sikit. Tu guys, Titi ni besar sikit. Ni Titi yang ketiga lah. Walaupun yang tadi first tu macam tak ada sangat kan. Okey. Cantik lah. Macam Alan dekat Cerating lah. Ini di Cerating pula. Okey, so kita nak pilih meja. Okay guys, saya bagi korang sekali pemandangan dekat dalam kafe ni. Cantik. Nice. Jom, nak sikit makan. Ni tengah tengok menu guys. Tengok sekali lalu je lah guys. Tak nak tunjuk banyak-banyak. Ni tengah tengok nak makan apa. Yang ni tengah bergambar, tengah tengah. Jadi surprise. Kita orang dah siap order makan. Okay, muka-muka yang tak dah lapar dan tengah tunggu makanan. Cuma sekarang ni nak tunggu makanan dulu baru saya boleh record yang seterusnya untuk korang. Siapa nak jadi ni? Kelapa. Barang. Okay, so inilah kita orang punya minuman dan juga kek coklat sebelum makanan besar sampai. Alright. Ui. Macam biasa kita punya fotografer gambar untuk menjadikan satu gambar yang cukup estetik. Okay, so sekarang ni saya nak mengetry coklat. Saya tak tahu apa nama kek dia. Saya dah ambut sini. Dia cuma kat sini tulis kek. Oh, itulah kek indulgent. Tahu. Nama kek dia pun kek indulgent. Hui, gigil pegang. Ini keknya guys. Tadi Sarah dah rasmikan tu. Sarah kata sedap macam kek indulgent SR. Maksudnya mesti dia ada pengganti sikit sikit. Mungkin, who knows. Cuba dia ubah sikit. Dia duk ubah bahagian ni. Tada. Bismillah. Dia tukar. KFC. Saya tukar style duduk guys. Sebab ada banyak ayam yang tadi datang kat saya. Kau nampak ayam kat bawah tu guys. Dia kata dia ikut saya guys. Tu saya duduk sini. Ayam tu kita boleh buat KFC. Tapi terima kasih dekat Sarah. Dia tukang halaukan. Guys, ni guys makanan yang kita orang makan guys. Saya tak tahu apa rasa dia. So nanti baru kita akan cerita-cerita makan dia apa rupa. Ni pun tengah ambil gambar. Tu pun tengah ambil gambar. Tu pun tengah ambil gambar. Yang ini tengah tak sabar nak makan. Let's go. So guys, orang lain makan spaghetti, saya makan burger. Sabar jap. Saya bagi first look. Saya kau balik pasal makan burger. Entahlah korang. Saya memang jiwa makan burger kot. Ya Allah, apa yang kotor kat tangan aku ni. Dia lebih menarik minat dia. Kentang dia rasa kentang guys. Kenapa nak rasa? Kentang dia rasa kentang. Kentang rasa kentang. Dia dulu rasa kentang. Dia kentang orang. Dia spaghetti dia rasa spaghetti. Boleh? Nampak tak? Apalah guys, saya rasa saya pakai tangan lah guys. Pisau ni macam bukan jiwa saya. Ni benar-benar sikit. Baby lah. Kita makan roti dulu. Tak ada taste. Rasa macam makan kuah chicken chop. Ya. Okey lah guys, kita baru sambung lagi nak fokus makan. By the way, hari ni saya makan. Makanan dia okey, makan dia sedap. Tapi itulah banyak lalat. Mungkin sebab banyak ayam kan. Ayam berak rata-rata. So, ya macam tu lah. Tu yang saya macam, aduh. Makanan dia sedap-sedap. Portion dia pun puas makan. Kalau korang order satu tu, boleh kongsi 2. Tapi masalahnya, itulah macam saya cakap tadi. Terlalu banyak lalat. Dia jadi macam dah tak best nak makan. Tak ada feeling. Tak tahu kalau orang lain macam mana kan. Macam saya, kalau makan terlalu banyak lalat ni, saya rasa macam kawasan tu dia tak bersih lah, kotor.
Tapi tak tahulah kalau korang macam mana kan. Okay guys, saya tengah meletakkan kipas dekat sini. So saya boleh tambah pegang. Selesa. Tak Nurin. By the way ni kipas Nurin guys. Bukan kipas saya. Tak ketiak sikit. Tak ketiak. So kita pergi destinasi seterusnya. Coconut farm. Coconut farm guys. Yang betul tu coconut. Let's go coconut farm. Guys, so coconut farm Sekincan tutup hari ni guys. So kita tak nak pergi. Setelah berdiskus, kami akan pergi ke Sekincan. Apa tadi nama dia? Padi farm. Sekincan Padi Farm di pukul Untuk kita buat konten padi iaitu 1:30. Konten TikTok. Padi farm. Panas. Kita akan buat konten rocketeer guys Betul ni. di tengah-tengah panas yang alam ini. Di tangga tu yang best tu kita boleh buat berlima. Estetik. Estetik. Depan. Guys, benda menarik sikit guys. Sepatutnya orang kalau berjalan kita ke depan ini kita mengundur guys. Kalau korang tanya kenapa kita mengundur, saya akan suruh Sarah jawab. bukan, tu lepas simpang tu. Tak tahu nak pakai mana, masuk mana. Sekarang kita orang tengah pas simpang. So Adira tengah meng-reverse sampai jumpa jalan. Dia bukan sebab skill belakang tak ada kereta. Kalau belakang ada kereta, skill macam mana pun kamu tak boleh reverse. Oi, apa benda menarik tu? Okay, dah jumpa jalan guys. Guys, kita dah sampai dekat Padi Central Homestay. Untuk kita orang bergambar dekat tangga je dan sebagainya lah. Ini boy kan? Untuknya the real. Tidur-tidur lagi depan kita nak balik ni. Okay guys, so kita orang bergambar kat atas tangga. Kau tengok Nurin. Kita orang elok je. Kita orang elok je guys. Kita orang berdua turun dengan penuh kesopanan, kesantunan. Tapi dia tak. Dah berjaya sampai bawah dah. Dia dah lega dah. Member tadi dah nervous dah ni. Okay. Saya lupa tadi nak ambil view dekat atas. Tapi tak apalah, korang nanti saya post kontennya. Kalau daripada sini Sebab tadi backlight kita tak orang lawa. kat atas. Okay guys, kita orang dah siap dah buat konten. Kat atas. Perlunya ya Allah. Aku tengok balik. Okay. Nanti hasilnya korang boleh tahu dekat TikTok lah Okay. So sekarang kita punya next destination mana ni? Hantar orang balik. Hantar orang balik guys. Siapa dulu? Tika ke? Pakai kad Okey, baik. Tak buat apa pun. Nak masuk vlog saya tak? Tak vlog YouTube. Ya, okey, baik. Sekejap guys Tengok lain ni muka-muka dah lari pergi cek barang lain pula dah. Ni akan nak pergi mana? Nak balik KL lah. Dari mana? Daripada Sungai Besar. Terima kasih. Sekejap je. Boleh. So sekarang dekat Petronas guys. Kita orang berhenti membeli tea live. Okay. Abang tu kenal saya guys. Tapi saya malu. Dia pun malu. Lepas tu duduk gigil. Haha. Sekarang kita orang tengah tunggu tea live pula guys. Aduh. Sebentar lagi. Kita orang punya pit stop yang pertama. First lah, first and last lah kot. Pit stop seterusnya adalah Rumah Sarah. rumah Syairah Aziz dulu. Oh, rumah Syed Aziz dulu. Hantar ibu. Lepas tu terus rumah Sarah. Aku buat view hari ni. Guys, hari ni saya last minum air manis guys. Esok saya janji tak minum manis. Sebab esok minggu depan sudah kena minum air mineral. Kenapa tak manis kan? Kata tak nak manis. Kita sumpah tak minum air manis. Masih kena minum lagi lah esok. Sedapnya. Wow. Okay, kita akan teruskan perjalanan balik ke KL. Let's go. Okay guys, kita orang dah sampai ke penghujung rancangan. Kita orang tak ada next destination dah. Kita nak hantar semua balik. Tekan larut. Okay. So, sebelum saya sign off, korang boleh cakap bye-bye dulu dekat Nurin. Bye-bye. Boleh? Nurin pas kat Tika pula cakap bye-bye. Nah. Cakap bye-bye. Bye semua orang. Okay, kita pas kat Sarah pula cakap bye-bye. Bye guys. Allah. Bye guys. Lepas tu cakap bye-bye kat Atira juga. Pada Pak Atira. Bye. Bye Sketcha.